Saya ingin menarik perhatian tentang perbelanjaan DE untuk Kementerian Kerja Raya, iaitu berapakah di dalam DE kali ini akan memanfaatkan kawasan Bakri. Di dalam kawasan Bakri ada satu projek yang amat penting tapi telah lama diminta-minta tapi tak dapat, iaitu projek jalan pintas dalam kurungan Simpang Sungai Terap, Jorak, Paya Panjang, laluan J32 Muar atau kadangkala dikenali sebagai Bukit Pasir Bypass ke Muar Furniture Park MFP. Sejak saya mula memegang jawatan sebagai ahli parlimen pada tahun 2022, saya telah berulang kali membangkitkan perkara ini di dalam Dewan Yang Mulia ni dan sentiasa menegaskan bahawa keperluan yang mendesak berkenaan dengan kepentingan projek ini. Namun amat dikesali sehingga sekarang projek ini masih belum dimasukkan di mana-mana belanjawan tahunan ataupun mana-mana belanjawan tambahan. Dan pada 15 November 2023 saya pernah mengemukakan cadangan dalam sesi pergolongan kepada Menteri Kerja Raya supaya satu laluan baru dirancang bagi mengelakkan kebergantungan kepada laluan persekutuan FT5 dan laluan negeri J32. Selain itu, saya juga mengemukakan soalan lisan pada 5 November tahun lepas sama ada projek ini telah dimasukkan rancangan Malaysia yang ke-13 serta jangka masa pelaksanaannya. Namun, jawapan yang diterima banyak dua kali menunjukkan bahawa kerajaan pusat masih belum meluluskan projek ini disebabkan keutamaan pelbagai projek yang lain dan kekangan fiskal semasa. Saya memohon penjelasan daripada kerajaan, apakah projek-projek mega yang sedang diberikan keutamaan di negeri Johor pada masa ini? Adakah jalan pintas ini akan masuk dalam bajet tahun ini? Ini bukanlah satu projek jalan biasa. Ia adalah infrastruktur yang kritikal yang akan menentukan daya saing industri, kelangsungan perusahaan dan kestabilan pekerjaan. Tanpa laluan alternatif efektif, apabila berlakunya kebakaran atau kecemasan dalam MFP, kenderaan penyelamat berisiko terperangkap dalam kesesakan. Seterusnya, melengahkan masa penyelamat yang kritikal. Oleh itu, sekali lagi saya dalam Dewan Mulia ini, saya ingin menyeru kepada kerajaan supaya meletakkan projek jalan pintas Muar Furniture Park ini sebagai projek keutamaan dan segera meluluskan peruntukan serta memulakan pembinaan.